Hai geng, kali ni aku dapat sebiji tab. Tapi bukan tab yang tiruan tu lah, Hanzong ke, Nuvite ke, M9 Pro ke, bukan. Yang ni Huawei MediaPad SE. Memang ori lah ini. Dia punya masalah tab ni, owner kata nak cas tak boleh tahu. Kadang-kadang dia boleh cas, lepas tu disangkut kat persen tertentu, lepas tu tak masuk cas dah. Cabut cas, cabut, lepas tu masuk balik, baru dia masuk balik. Apa aku cakap ni? Macam tu lah. Tapi bila dia lama-lama kita biar, sepatutnya dia jadi 100% tau. Yang ni owner kata dia sangkut dekat 40%. Macam tu lah. Bila aku check tab ni, tab ni memang susah buka lah. Sebab dia buka daripada skrin depan. Kena hati-hati. Nak tengok tempat cas dia, korang kena cabut skrin depan ni. Lepas tu baru boleh akses yang dalam, bahagian dalam. Nak buka dia punya skrin lama jugalah. Aku buat pelan-pelan. Kena titik alkohol sikit-sikit supaya skrin dia tak rosak. Bila aku check, aku angkat dia punya tempat cas tu, rupanya ada kesan air tau korang. Kalau ada kesan air macam ni, korang cas macam mana pun dia boleh terbakar. Korang tengok teruk kan? Memang teruk. Jadi apa yang kita perlu buat, kita kena cuci guna alkohol juga. Sama alkohol nak buka skrin tu. Yang ni lah kita cuci. Tapi sebenarnya lepas aku cuci tu, dia tak masuk lagi tau. Aku buka dia punya tapak cas tu, aku layer balik timah, barulah dia boleh cas macam asal. Jadi owner ni jimat lah sikit. Tak adalah nak kena beli tab baru. Dia rasa nak kena beli tab baru dah. Lepas tu aku cakap tak payah kak, saya try dulu. Yang ni dia post tau kat aku. Dia post 2 biji. Satu Samsung A51, lagi satu tab ni lah dia post. Jadi masalah Samsung tu tukar skrin lah macam biasa. Jadi masalah tab ni tak boleh cas. Anak dia pakai tab ni. Jadi bila anak-anak main, kita tak tahu dia orang buat macam mana. Dia bubuh air susu ke, dia bubuh air Milo ke dekat tempat cas tu, yang menyebabkan dia tak boleh cas. Jadi Alhamdulillah, bila aku buat benda tu, dah boleh cas macam asal. Nasib baik akak ni tak kena beli tab baru. Dah siap lah tu. Mantap bosku.